Memang sekarang usaha kita untuk membuka berskala besar. Sebenarnya telah diusahakan begitu lama. Sejak zaman Perdana Menteri yang kedua, yang ketiga, terus berusaha. Tapi sambutan daripada petani kebelakangan ini agak nampak positif. Sekarang ni baru di sekitar hampir 3% daripada pengusaha padi telah mula berskala besar. Dan didapati berskala besar ini mendatangkan hasil kebanyakannya 5 tan ke atas. Dan kawasan-kawasan yang tinggi hasil ini diantaranya termasuk di Skincan. Skincan tak berubah, 7 tan hingga 12 tan. Mereka perolehi setiap masa. Begitu juga di Aida Penang. Begitu juga di Ketara Terengganu mempunyai hasil yang 5 tan ke atas. Lain-lain tempat masih lagi di bawah, termasuk di Kedah beberapa tempat berkelompok. Cuma skala besar ini sambutan daripada masyarakat baru mula sedikit nampak peningkatan. Dan juga kesediaan anak-anak muda untuk mengusahakan berskala besar. Artinya 50 ekar ke atas. Senang kita buat kawalan, soal benih, soal pembajaan dan sebagainya. Dan ianya menguntungkan. Telah ditemui mereka yang mengusahakan skala besar ini, sekarang ini memang mula mencapai keuntungan.